Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini setelah selamat tahun baru hari ini setelah sekian lama kita ada joki baru. Hari ini kita ada cerita baru. Anda bersama saya, Raja Bau, Rudi dan juga Amir Oh, itu dia. Cuba nasi. Kita bawa khas Rudi apa ni? Tukang terjun ini pakar terjun kita ni. Guna Kinabalu main terjun ke bawah ni. Ya, macam Terjun Tiruk punya orang ini. Okey. Jadi hari ni kita payung mana-mana aksi yang ada. Kita tengoklah berapa aksi. Jangan lupa teruskan menonton Raja Bau. Ini bukan satu Malaysia ni, satu dunia ni, tengok ni. Ini bukan penganjur dia tak tanding ni. Penganjur tak tanding Selalu dia penganjur dia juara. Yang main ujang, main tu. Okey. Tak ada jom kita. Jom. Rudi. Mantap Rudi. Itulah dia. Pio Pio punya. Ini memang bukan ini tempat kakak ni. Dahsyat ni. Boleh dapat ni. Tak tu ikan nak makan ke? Ikan semantan kau tak jual sayang sedap. Itu dia Lupa nak payung. Tapi game tu 3 ekor lah. Dia dapat double strike tadi. Tak apa. Tapi Ami, puasa kalau kekek tu ke bawah kan. Malam tadi siapa tu otohanku dia dapat banyak ikan halus. Siapa? Tak ke anak-anak Siapa? Tu yang duduk dekat kapur tu. Dia Yang tak tu Sungai Pahang tu. dia faham dia takut dia tolong Kalau Sungai Selatan tak ada ikan banyak gitu. Ikan muka, Ikan sejenis, ikan muka, ikan apa? Betul ya. Ikan seluar tu. Oh. Seluar tu Sungai Pahang je ada, ikan muka Sungai Pahang. Jadi Sungai Pahang tu. dia kalau ikan mudik naik ke atas ni memang makanan banyak. Bau memang bias makan. Oh, gitu Tu tahu. Ni kalau nampak anak ikan melompat, ni tak ada melompat ni okey dia. Kalau tengok anak ikan mula mudik naik ke atas ni jing air memang tak ada lah, dia kenyang. Dia tak sampai Sungai Pahang punya muka tak sampai sini. Sampai sini ya. Takut dia mudik. Ini dia. Matahari pun boleh tahan. Malam sedap macam mana tengok window pun. Mana ni kemarin? Kami tu kau mancing. Menduh apa tau. Yang kupau tu pergi ya. Jom. Tahan dulu buat. Saya bagi dia langgar kayu tu banyak. Okey. Bocor buat. Itu boleh. Sayang. Makan kat PWPK ni ni. Buah sikit. Kau tadi sebab kau berhenti ambil minyak apa semua tadi. Makan sedap sikit. Epah dah lalu kau berhenti dah. Epah dah buat kedai.
Jom. Dah kita. Relax. Okey. Jalan terus. Busuk tangan pun tak apa, tapi yang kecil-kecil makan buat sana. Sana ada kosong dia. Dah. Ini buat orang reject apa masalah? Ada surat gila. Buang daerah Sampai Air kena potong tak? Macam-macam sampai patah mata bawa makan marah. Aduh. Tajuk kena biawak dah. Tajuk kena bewok dah. Bapak bewok tu. Tadilah, sini orang kecil-kecil je kan, ikan kecil-kecil tak lah. Oh, mengalau ke? Ingat tak ada mengalau ni. Ada rakam tak? Ada rakam tak? Hari ni tak boleh rakam, simpan je. Water tu. Mah? Tak lebut lalu. Water. Betul. Ada. Tak lesen lagi. Kau walaupun tak ada lesen, tapi lesen kau main. Lesen kau dulu cukup ah. Kalau biasa tengok cerita Hindustan macam tu. Dia ngelas. Dia gelas-gelas tu. Kan tak guna. Ha, mata. Buka mata tu. Buka. Itu biasa. Makan bonje. Kawan kena biawak, relax je. Gampang. Ini bukan biawak masa ini riang hijau. Oi, labi tu. Ni balik terus, tayu dan. Ini lawak. Dapat 200 orang. Tapi epic tu yang dapat kat pokok jambu air tu. Hmm. Jambu air tu Rahim ambil 7 ekor situ. Kat jambu air. Ekor. Dia dapat double dia. Tak ada besar. Dia tak ada besar lah sebab kat Kuala tu. Kawan kau ni dapat ikan, hai tuang. Dah, tak minta izin orang kau tu. Sebab tu tak sampai tu. Oh. Kalau boleh pun merah je makan macam dia tu. Aduh. Malu-malu pula tunjuk sikit. Malu eh. Aduh. 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 Tak ada tunjuk dia. Jap, boleh buat dedok tu. Aduh. Tarik Jangan libat batu ke muka. Oh, takut dekat atas. Atas pokok tu. Ke bawah. Dengar buat alu ni kan. Dia buat lalu ni.
Dia tak dapat apa. Ini berak suka sangat depan ni. Kosen dia. Dengar. Mancing. Buat lalu ni. Buat lalu ni. Malu. Ada makan? Malu. Besok kola teriak masuk. Besok. Hari ni dia buat, dia entah. Kalau jadi kita petang ah. Mamat.